Hai, what's up guys, apa khabar semua? Aku harap korang sihat. Welcome back untuk video kali ni. Video kali ni agak panjang, tetapi rekod mungkin kacau-kacau sikit lah. Sebabnya terlalu banyak program yang aku pergi sana, pergi sini. Banyak program yang aku buat, jadi aku tak sempat nak buat vlog. Hari tu vlog yang terakhir, last aku dekat kampung. Sekarang ni on the way balik ke KL. Inilah video scene aku, kenangan aku dengan anak aku dekat dalam kereta masa on the way jam nak balik ke KL. Simpan sini buat kenangan. Banyaklah. Aku tak sempat nak buat video vlog dan pergi buat vlog ataupun pergi mana-mana. Tak apa, just simpan je buat kenangan hari ni sebagai aku dengan anak aku. Okey, harap korang support. Aduh, mana hidung busuk. Oh, busuk macam mana? Oh, busuk. Busuk lagu tu. Pedah. Macam mana pedah? Pedah. Telinga mana telinga? Telinga. Itu hidung telinga. Telinga ni lah. Telinga ni. Ni telinga. Hidung busuk. Mana gigi? Gigi tunjuk gigi. Gigi. Mana hidung? Baby shark. Baby shark macam mana? Oh, wadah. Ni baby shark macam ni. Macam ni. Papa. Muncul mulut. Ngada muncul mulut. Muah. Ngada muah. Macam tu? Oh, macam tu? Nampak dek. Alah tu. Okay, bye-bye. Dah bye-bye dah. Bye-bye. Cuba bye-bye. Sekali lagi bye-bye. Bye-bye. Ayah. Tak malu kira anak ayam. Dekat tangan kan. Anak ayam. Okay. Cakap. Bye-bye. Hai. Coba hai. Hai. Say hi. Cepat say hi. Tunjuk gigi. Tunjuk busuk macam mana busuk? Mata mana mata? Mata cicak macam mana? Sulit takut kamera. Mata cicak macam mana? Mata cicak macam mana? Rambut mana rambut? Itu rambut. Kepala rambut. Mana baby shark? Baby shark macam mana? Baby shark macam mana? Cepatlah baby shark. Tak payah ambil kat Abi. Dekat Abi. Hai, kali ni video ni masa ni aku rekod untuk pergi makan-makan sempena anniversary aku dengan wife aku yang ke 3 tahun. Ke 4 tahun 3 tahun kot. Ini kalau tak ingat mau mati boy. Ini aku pergi rekod nak pergi makan sempena anniversary aku dengan wife aku. Tapi bila ada anak ni, lain macam. Tak boleh nak rekod dengan elok. Lepas tu masuk sampai je dekat kedai restoran ni. Aku pergi restoran ni, restoran dekat Ustaz Don. Aku rasa korang lagi kenal kot daripada aku. Restoran ni famous juga.
semua okey, tapi aku rasa malu sikit untuk aku rakam buat vlog. Tapi alhamdulillah bolehlah simpan buat kenangan guys. Inilah boleh aku rekodkan, simpan buat kenangan. Tapi nak makan bukan main susah. Ada anak sibuk melayan dia. Kau tengok, aku dah macam tak ada nak romantik sangat lah kan. Tak ada nak romantiknya. Menggeleng kepala aku. Dia nak itu nak ini, kena layan dia dulu, barulah kita boleh makan. Kalau tak memang tak boleh. Simpan sinilah buat kenangan. Okay. So ujung minggu aku dengan wife aku bawa anak aku pergi gunting rambut. Anak aku yang panjang tu sekarang dah nak masuk 2 tahun dah besar dah. Kan, daripada vlog yang dulu tak ada anak, lepas tu tiba-tiba kahwin, tiba-tiba ada anak, lepas tu dah 2 tahun dah anak. Harap enjoy. So aktiviti ujung minggu datang, kawan-kawan datang lepak cun. Okey lah, itu saja video kali ini. Harap korang enjoy. Bye.